Assalamualaikum, hai semua. So, hari ni saya nak share resepi untuk buat salah satu lauk pantang iaitu ikan bakar. Pertama sekali, kita kena sediakan ikan. So, untuk video saya kali ni, saya gunakan ikan tenggiri. Mak saya kata, selain daripada ikan tenggiri, kita juga boleh gunakan ikan selah pucat dengan ikan parang. Okey, jadi pilihlah antara 3 ikan ni. Untuk kali ni, saya pakai ikan tenggiri. Lepas tu kita perlukan garam dan juga serbuk kunyit. Untuk garam dan serbuk kunyit ni, kuantiti dia bergantung kepada ikan tu, macam mana saiz dia. Untuk yang saya ni, saya buat setengah sudu garam dan juga setengah sudu serbuk kunyit. Okey, lepas tu kita pun lumurlah garam dan kunyit ni pada ikan. Macam yang saya buat ni, saya lumurkan garam. Lepas tu saya ambil kunyit, saya pun lumurkan kunyit. Biar sebati. Biar lumur habis semua satu badan dia lah kena. Macam tu. Biar semua bahagian tu kena. Tak adalah nanti ada bahagian yang tawak, ada bahagian yang masin. Biar dia sekata. Macam biasa, kenapa video saya ni lebih panjang-panjang? Sebab saya nak cukupkan 3 minit. Benda ni sekejap je siapnya sebenarnya. Tapi sebabkan nak bagi 3 minit, lebih daripada 3 minit kan. Jadi kita bercakap lah lebih sikit. Okey, lepas kita dah lumur-lumur ni, kita pun balut dengan daun kunyit. Okey, daun kunyit tu kita ambil sehelai daun kunyit tu, kita bersihkanlah dia punya daun tu dulu, sebab takut kalau kita ambil daripada pokok dekat luar yang kita tanam, takut ada serangga ke apa, kita tak perasan. Jadi kita kena bersihkanlah macam tu. Kalau kita beli dekat kedai pun sama juga, kita kena bersihkan juga. Okey, bersihkanlah, lalulah air tu sikit, macam tu. Lepas tu kita pun balut. Kita letak ikan tu dekat bahagian atas daun tau, jangan letak bahagian bawah, tak bahagian atas. Okey, macam dalam video ni saya tunjuk. Okey, kita letak kat atas bahagian daun tu lah, bahagian atas daun. Macam ni. Lepas tu kita lipat. Kalau ada yang bahagian lebih sikit tu, kita selitlah kat dalam ikan sikit. Okey, lepas tu kita balut. Kemudian kita kena sediakan kuali lah untuk kita bakar dia. Macam saya, kalau korang nak bakar panggang atas api pun tak apa, boleh. Macam saya nak panggang dia atas saya punya dapur je. Jadi saya kena pakai saya punya kuali yang tak melekat ni. Kalau nak buat pakai kuali yang tak melekat ni, okey lah. Kalau korang nak bakar guna oven pun boleh juga. Macam saya tak nak pakai oven, susah. So saya gunakan kuali yang tak melekat ni. And then kita ambil tisu ke kertas ke apa ke, kita lumurkan sikit je minyak dekat atas kuali ni supaya dia berminyak sikit lah. Macam tu. Okey, lepas kita dah buat macam tu, kita pun panaskan kuali. Okey, lepas tu kita ambil ikan dan kita letaklah dekat atas kita punya kuali. Okey, macam kita buat bakar-bakar apa-apa semua tu kan. Kita letak ni, lepas tu kita tunggu dalam 5 minit, kita terbalikkan. Macam tu, kita terbalikkan lah, selalu terbalikkan dia supaya dia dimasak atas bawah. Okey, macam mana kita nak tahu ikan ni dah siap ke belum masak dia dah siap ke belum? Adalah bila kita angkat, tak ada air yang jatuh. Sebab ikan kan kalau dia tak masak lagi, dia berair, ada air-air tu kan. So bila kita angkat, dia tak keluar air, tak ada air yang menitik, maksudnya dia dah siap. Okey, lepas tu macam saya buat ni, saya tak puas hati, jadi saya bakar dia dekat bahagian atas yang tak tertutup dengan daun tu. Atas bawah tu pun saya bakar juga, nak bagi dia betul-betul masak. So nanti selain daripada korang tengok dia dah menitik atau tak tu, korang juga boleh buka sikit daun tu, selak sikit, tengok dia dah masak ke belum. Macam tu. Kalau dah nampak macam okey, lepas tu air pun tak menitik, jadi dah masak lah. Kalau dah masak, kita boleh angkat, letak atas pinggan ke apa, and then kita boleh hidangkan. Dan alhamdulillah dah siap kita punya ikan bakar. Dah boleh bagi sesiapa yang berpantang tu makan. Okey, selamat mencuba dan terima kasih dah menonton. Assalamualaikum.